Tak cukup. Berhenti. Pakcik minta maaf ya, Cik. Lepas ni, saya tak nak tengok lagi pakcik dulu tekan terpakai saya macam ni. Join. Pakcik minta maaf. Pakcik janji. Pakcik takkan buat lagi macam ni. Bos rasa dengan cara kita macam ni, betul-betul ke boleh bantu pakcik tu? Kita sendiri boleh nilai asyik macam mana. Kerja nelayan. Makan pun kadang cukup, kadang tak. Tapi anak dia langsung tak berani tahu bahasa dia. Saya dengar sekarang ni, dia tengah jaga isteri dia.